Hak ni makan sedap tetapi tai kita susah. Kita makan tu jadi kurang, lepas tu slow sikit. Benar lagu ni. Ni milai kara ni orang panggil duduk dalam banci dam. Duduk dalam tanah hak tak molek lah. Kalau asa pio duk makan sokmo-sokmo, duk makan jadi acak, duk makan jadi kuat. Rusaklah tubuh badan kita. Tai kita tu okat punuh banyak dah kak. Jangan kalau rasa kita duk makan sokmo tu, masa sekarang kena kurang, kena tinggal tiada kak. Jangan dia makan acak ni. Mila kara ni, duk dalam banci dam. Komun itu data hak saya ambil banci sukhภาพ. Untuk jaga kesihatan kita ada kak. Ni milai kara, milai jenis duduk dalam buk hitam iaitu banci dam kat sana tu. Gopo tik kita kena jaga, gopo tik kita kena patai, gopo gatik kita tak boleh makan acak. Ni mengikut turut ni ada kak. Itu kalau rasa makan sokmo, ya tahu kita tu sedaplah mulut kita, tetapi tubuh badan kita rusak. Kita nak tak? Kalau rasa turut mulut kita, memanglah sedap belaka. Benda tu sedap, benda ni sedap. Ya tahu benda hak sedap tu banyak ke bahaya. Terah kita mai ikuti. Yang awalnya iaitu benda makan hak ada fosforas. Ya tahu jenis perungtang. Jenis bagi kong tiam. Tu ya tahu hak ni bahaya. Apabila dia masuk dalam tai kita ke sana tu, dia nak basuh, dia nak keluar tubik hak benar tak molek ke sana tu payah sikit. Ni jenis ni ada kak. Iaitu hak jenis hak ada fosforas banyak tu. Iaitu yang awal-awal kalau rasa kita tengok bemi. Iaitu mama tu hak kita duk makan semua tu. Jangan dimakan acak dia kak. Yang keduanya cheese sparrow. Hak dalam ni, hak dalam fosforas cheese sparrow. Lepas tu apa? Lucing. Lepas tu apa lagi? Saikrok. Lepas tu apa lagi? Ham. Lepas tu apa lagi? Puat. Lepas tu apa lagi? Bacon. Lepas tu apa lagi? Pakdong. Tu ulai hak jeruk ke sana tu. Lepas tu apa lagi? Kimchi. Ni. Hak ni ya jenis ada apa panggil sodium su. Sodium campur dengan fosforas nak buat witai kita tu kerja berat. Kena kurang dak kak. Ni benda ni kena kurang. Makan tu boleh tetapi kena kurang makan lama-lama sekali. Jenis ganung pula dak kak. Kenompang kau, kenompang hak ni tu roti hak dia fork jadi putih. Kalau roti hitam tu molek pada roti putih lah. Lepas tu lagi ke apa? Kenom khop kie tu bakery, lepas tu kek, lepas tu man farang tod, lepas tu nam ผลไม้ กล่อง, lepas tu nam อัดลม. Ni, bahaya belaka ni. Benar makan ni nak ya tahu benar makan ni hak sapah ko banyak benar makan ni hak perungtang iaitu nak buat wi comel, nak buat wi dengdut kita ke sana ni wasa kelio wasa nak makan. Nak ya tahu benar makan ni masa sekarang bahaya banyak dia kak. Kalau wasa kita boleh jaga di segi makan ni kita, tubuh badan kita sihat, kita nak buat apa-apa tu jadi sempurna belaka dia kak. Harap kita pakat sebah lah. Di segi makan-makan ni sebab kita kena jaga kesihatan tubuh badan kita.